musibah ni salah satu daripada masaib. Berapa arti musibah? Musibah ni iaitulah tiap-tiap perkara yang tertipu kepada kita yang kita rasa tak suka. Nah, ataupun bala ataupun kesusahan yang menipukan manusia, yang menyakiti pada diri manusia, yang menyakiti kepada keluarga dia dan menyakiti kepada harta benda dia. Itu arti musibah. Kena ingatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dikatakan musibah. Musibah ni kita kena ingat, itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdasar kepada ayat 51 surah At-Taubah. Ayat 51 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala firman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya katakanlah, tidak mengenai kami, tidak menipu kepada kami melainkan apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami, bagi kita semua. Ialah penolong kami, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri. Walau bagaimanapun senang susah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara maksud ayat 51 surah At-Taubah. Manakala ayat 25 surah Al-Anfal, sehubungan dengan masalah musibah. Musibah ni bilalah Allah Subhanahu wa taala beri kena, dia tidak kena kepada satu-satu golongan, satu pihak yang duduk dengan keadaan kezaliman saja. Bilalah tertipu, merakumi, kena jugalah kepada orang-orang yang baik, kena jugalah kepada orang lain. Itu di antara maksud ayat 25 surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala firman, wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu mujahi fitnah. Kamu kena takut satu fitnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim saja. Fitnah ni tidak tertipu kepada orang yang tak berjenis saja. Bila Allah turun fitnah, maka terlibat jugalah kepada orang-orang yang senang, kepada orang-orang yang tidak berlaku kezaliman. Kalau mengikut dalam maksud syarah ayat ataupun mengikut huraian ulama, sebab gapo boleh orang-orang yang tak terlibat dengan kezaliman itu, orang tak ada berlaku kezaliman itu kena bala juga, kena juga atas diri dia. Sebab dia tu berdiam diri, dia tak ada padu, dia berdiri diri di atas apa duk jadi, di atas apa tak molek tu. Maknanya bila zahir benda-benda tak baik, benda-benda mungkar, ni sakut pak dengan mencegah kemukaran, tanggungjawab bersama. Iza zaharul munkarat, apabila berlaku kemukaran, lepas tu pula terang menerang perkara kemukaran itu duk mengebok daripada satu tempat pada satu tempat yang lain. Seperti mana duk berlaku di hari ni, benda-benda yang bercanggah dengan agama, daripada satu tempat pada satu tempat berjakit sangat habis satu kampung, satu daerah, satu wilayah. Maka orang-orang yang baik, orang-orang hatta baku zalim itu, wa hum qadiruna ala ayyunkirunahu fala yunkirunahu. Mereka itu berkuasa, dia boleh mencegah, dia boleh melarang. Tetapi dia tak ada mencegah, dia tak ada larang. Dengan kerana itulah bila turun bala,
kena kepada orang zalim dan kena juga kepada orang baik. Kena orang zalim sebab orang zalim tu dia buat kerja benda salah, dan kena pada orang baik kerana orang baik tu suka berdiam diri, tak padu, tak peduli.